Sebagaimana yang kita ketahui hari ini, kes tidak dapat dijalankan kerana peguam defendant bercuti sakit, dan walaupun kita kecewa tapi tak apalah, kalau sakit apa nak buat kan. Jadi saya biarkan pada Peguam Kartik lah untuk jelaskan apa yang berlaku di mahkamah hari ini. Hari ini tetapkan untuk pendengaran lampiran 14 iaitu permohonan pihak responden untuk membatalkan taman ataupun tuntutan taman permula yang dibuat oleh Encik Vedamurti lah. Ditetapkan pada 25 hari bulan Februari tahun 2026 jam 2.30 petang. Pendengaran itu akan dijalankan pada tarikh tersebut di mahkamah yang samalah, iaitu Mahkamah Bahagian Kuasa-Kuasa Khas 3 di hadapan Hakim Alice Loh. Segala kertas-kertas kausa telah pun difailkan, affidavit jawapan semua telah difailkan, ujian secara bertulis juga telah pun difailkan oleh semua pihak. Jadi mahkamah akan terus mendengar permohonan pihak responden disusuli dengan jawapan oleh pihak plaintiff lah yang membantah permohonan membatalkan tersebut yang telah difailkan oleh pihak responden. Itu saja status kes pada hari ini lah. Soalan tadi merangkumi isu undang-undang. Persoalan yang difailkan di sela isu perlembagaan. Walaupun PRU 16 berjalan, perkara ini masih boleh ditentukan sebab ini mengandungi isu sama ada fasah-fasah ataupun perkara-perkara di dalam perlembagaan persekutuan telah dipenuhi ataupun tidak. Jadi dari segi persoalan undang-undang memang mahkamah boleh membuat kajian. Terdapat kes-kes di mahkamah persekutuan yang telah menentukan walaupun benda itu masih wujud, there's nothing you can say that's academic, especially perkara ini melibatkan isu perlembagaan. Jadi tak ada redundant di sini, cuma ianya boleh diteruskan untuk menentukan macam yang dikatakanlah keabsahan perlembagaan tersebut.